parti ini sepatutnya tahu sensitiviti masyarakat di negara kita ini, sebab dia parti yang lama berada dalam kerajaan. Assalamualaikum wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya berdiri di sini pada petang ini sebagai naib yang di-Ketua kami dengan tegasnya pada hari ini membantah dengan kami berhimpun pada petang ini membantah sekeras-kerasnya pembinaan sebuah kuil yang berada di depan kami ini dan betul-betul bertentang dengan pejabat surau Perkim ini, surau Jumaat Perkim di sebelah, dan bersebelahan dengan kuil yang baru saja dibina tanpa kebenaran. Kalau yang bina itu orang yang tidak tahu tentang undang-undang dan sebagainya, kita boleh terima lagi. Tetapi yang bina ini bersebelahan itu adalah bangunan MIC, sebuah parti yang lama dalam kerajaan, dan parti ini sepatutnya tahu sensitiviti masyarakat di negara kita ini, sebab dia parti yang lama berada dalam kerajaan. Sepatutnya mereka kalau nak membina rumah ibadat mereka di tanah mereka sendiri, mereka perlu meminta kebenaran merancang untuk bina kuil berhadapan sangat dekat dengan bangunan Perkim ini. Tetapi mereka bina tanpa kebenaran. Kuil ini dibina tanpa kebenaran pun, tanpa kebenaran merancang dan sebagainya. Sedangkan kita tahu parti ini sudah berada lama dalam kerajaan, dan parti ini sepatutnya tahu sensitiviti masyarakat Malaysia ini. Apatah lagi kuil yang nak dibina ini bersebelahan dengan surau Perkim ni, bangunan Perkim ini. Dan surau ini telah kita gunakan sebagai surau untuk kita semayang dan surau Jumaat sudah sekian lama. Sepatutnya sebagai masyarakat, pemimpin yang tahu tentang perkara ini, mereka tidak melakukan perkara sebegini, tetapi mereka terus bina juga, walaupun di BKL telah berikan amaran, situ ada itu. Apabila kita membuat aduan kepada DBKL tentang pembinaan ini, DBKL telah datang supaya memberikan kepada mereka saman untuk menghentikan pembinaan ini. Tetapi malangnya, walaupun amaran saman itu telah dikeluarkan, secara diam-diam mereka meneruskan kerja-kerja sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah lihat beberapa peristiwa yang telah berlaku, bukan, termasuk yang terbaru ini di masjid, pendirian Masjid Madani di dekat berhadapan dengan tanah Jekyll. Perkara ini baru saja berlaku, dan kalau tuan-tuan tengok di sekeliling kita ini, pergi ke Sentul sepanjang Jalan Ipoh dan sebagainya, sudah begitu banyak rumah ibadat mereka. Tidak cukupkah lagi, dan ia mahu dibina di hadapan betul-betul setentang dengan bangunan Perkim dan juga surau Jumaat Perkim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian kena ingat, Islam ini agama persekutuan. Islam adalah agama tauhid. Lawan kepada agama tauhid ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum apa opposite kepada agama tauhid ini. Tuan-tuan bayangkan, setiap kali kami bersembahyang di surau Perkim ini, dan bila kami selesai salam, maka di sinilah gambaran dia. Kalau perkara ini terus berlaku hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, bagaimanakah kita hendak menghadapi semua perkara ini? Sebab itu kita berdiri di sini melakukan bantahan secara aman dengan mendapat kebenaran pada pihak polis.
untuk memberitahu kepada pihak yang berkenaan dan juga pihak yang berkuasa dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang bertanggungjawab dalam perkara ini, supaya setiap struktur bangunan nak dibina ini perlu mendapat kebenaran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan telah maklum tentang perkara ini, dan kita tidak mahu perkara ini berulang lagi dan sebagainya. Ya, itu saja yang saya nak sampaikan. Dan mungkin mana dia Farhan tadi nak baca benda ni? Nak baca tak? Saya tak baca benda ni, saya cakap je.